Ish, mana Sol ni? Kata nak buat Q&A. Sorry bang, lama ke tunggu? Kau ni sudah gaharu cendana pula. Dah tahu tanya. Memanglah lama. Dah lah, jom kita pergi ke soalan pertama. Soalan pertama, makanan favourite? Tengoklah sendiri. Kedua, umur berapa? Jarak 2 tahun daripada abang aku. Ketiga, Sol nakal tak? Mana ada aku nakal? Kan bang? Leh, tak payah nak menipu lah. Hari tu, aku makan aiskrim. Kau sepak bola kena kat aku kan? Janganlah cerita hal tu kat sini. Soalan kedua, Sol suka makan apa? Dah jawab. Kedua, Sol suka minum apa? Please jangan judge. Ketiga, Sol ada kuasa tak? Tu yang buat aku tertanya. Apa salah abang aku ada kuasa, aku tak ada kuasa Soalan ketiga, hobi kau apa? Pergi ke tiang elektrik untuk dapatkan kuasa? Kedua, apa makanan favourite kau? Dah jawab. Ketiga, saya cabar kau untuk jumpa Lilizat. Tu aku dah jumpa dia. Soalan keempat, nak tengok kuasa Sol? Aku mana ada kuasa? Kedua, Sol boleh backflip tak? Macam ni kan backflip? Ketiga, Sol nombor berapa UASA? Aku ni baru je dah jenam. UASA tu untuk form 4. Soalan kelima, nak tanya, kenapa Sol beban? Kurang ajar, mana ada aku beban? Abang, tolongin abang. Soalan keenam, Sol pernah jalan sendiri? Jalan seorang pun pernah. Kedua, cuba lukis stickman Sol. Tengoklah video lama Izzu's animation. Malas aku nak lukis. Ketiga, Sol selalu gaduh dengan abang Zul. Lama pun adik-beradik. Mestilah akan selalu bergaduh. Soalan ketujuh, Sol dah sunat belum? Aku sunat 2 kali kang. Ya, aku dah sunat. Kedua, kau pandai bahasa Inggeris tak? Perkataan Inggeris aku pandai cakap. Bahasa Inggeris. Soalan ke-8, Sol suka siapa? Aku mana ada suka siapa-siapa. Kedua, Sol anak kedua ke? Siapa ketiga? Tak, aku anak yang paling last. Ketiga, umur berapa? Dah jawab. Keempat, makan biskut tak? Boleh, kecuali biskut ye. Kelima, takut hantu tak? Tak takut pun. Keenam, handsome ke hodoh? Apa? Kau kata aku bodoh? Hodoh, bukan bodoh. Kau ni korek telinga ke tidak? Ketujuh, suka drama cinta tak? Tak nak aku tengok. Aku kan budak-budak lagi. Soalan ke-9. Satu soalan. Adik kau ni anak biasa ke dia resis? Mana ada aku resis? Soalan ke-10. Sol ni selalu kena bully dengan abang dia? Semestinya selalu. Kedua, kenapa rambut Sol sama dengan Zul? Nama pun ada beradik kan? Ketiga, Sol ni dah sunat ke? Dah jawab. Soalan ke-11. Sol kenal saya ke? Tak kenal pun. Kedua, Sol suka makan kuih apa? Kuih lapis. Ketiga, Sol ada berapa adik-beradik? 2, aku dengan Zul. Keempat, Sol sekolah naik apa? Naik bas. Soalan ke-12, cita-cita nak jadi apa? Cita-cita aku nak jadi cita-cita. Kedua, suka buat apa? Buat tak tahu. Ketiga, cuba backflip. Dah jawab. Soalan ke-13, bila nak kahwin? Kau ni dah macam bakcik bawang lah bila balik kampung beraya. Kedua, tadi kau berak kat mana? Kat bilik api. Ketiga, cuba Sol backflip kejap nak tengok. Dah jawab. Keempat, Sol rasa Lofa X Fatur atau Lofa X Izri lagi canon? Ish, mengaruh betul soalan ni. Tak payah jawab lah Sol. Tapi bagi abang, Izri X Lofa lah. Kelima, choose Sol Smackdown si Zul. Dah. Keenam, tutorial cara kentut. Senang je. Kau makan benda pedas, kau duduk, kentut, dah. Habis. Okey, itu saja Q&A watak Sol. Kita jumpa di video depan. Bye-bye.